Hai guys, hari ni kita berjumpa lagi. Sekali lagi saya nak ajar macam mana cara nak setting G-Shock GA110. Okay, kali ni saya gunakan model G-Shock 110 untuk upper bumper. Okay, kalau nak tengok dekat sini ada model dia. Okay, bumper. Okay, G-Shock Okay, saya gunakan model ni untuk ajar macam mana cara nak setting masa, tarikh dengan hari. Okay, kalau kita tengokkan permulaan kita kena pastikan tarikh atau hari kat sini. Okay, dia tak boleh nak kat sini kita nak setting, tak boleh. Ni dah stopwatch, ini timer. Okay, ni alarm. Okay, so nak kena pastikan setting dekat Tuesday ataupun tarikh hari ni lah. Okay, cara kita nak tukar, kita tukar tekan mode. Okay, starting dia, permulaan dia bila dah dapat macam ni, okay, kita tekan adjust. Tekan je lama-lama. Okay, akan ada satu bunyi. Okay, benda pertama berkelip belah atas ni. So sebelah atas ni adalah negara. So kita tekan forward untuk cari negara CIN. Okay, CIN masuk Singapore. Okay, so kita gunakan negara masa Singapore. So kita tekan mode untuk tukarkan ke arah yang lain. Okay, DST 24 jam, sama ada 24 jam ataupun 12 jam. Okay, tekan je forward. Okay, kita ambil masa 12 jam. Kita tekan mode sekali lagi untuk tukar. So dia akan tukar kepada saat. Tekan lagi mode, baru dia tukar kepada jam. So kita setting hari ni pukul 12. Pukul 1. Okay, 1 PM. Okay, kita tekan mode lagi. Kita tekan reverse untuk ke belakang. So mana jam pukul 1 tepat. Tekan mode sekali lagi. Okay, ini tahun 2020. Kalau anda kata tahun, okay lah macam ni 17. So kita nak setting, kita tekan forward ke depan. Tahun 2020. Tahun 2020 tahun ni kena pastikan tahun yang betul. Sebab takut bila kita setting tarikh, okay, contoh hari ni 15 hari bulan, kita dah setting betul 15 hari bulan 5, tapi tahun tak berubah. So hari akan jadi ikut tahun tu, ikut hari pada tahun tu. Okay, lepas tu tekan mode sekali lagi. Ni untuk tarikh. Okay, bulan 5. Hari ni 14 hari bulan. Okay, sekarang dah siap. Tekan semula adjust. Button adjust ni kita tekan sekali lagi. So automatic dia akan pusing sampai masa yang ada pada digital tu. Okey, sekarang dia dah berhenti pada 1 minit. Okey, itu saja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk follow saya punya Shopee ataupun Facebook saya Core Alpha. Sekian, terima kasih.